Simpan emas perlu ada target. Sebab dengan target yang anda tetapkan inilah yang membantu kita untuk fokus dan konsisten bila menyimpan. Target dan maklumat anda ini boleh jadi untuk diri sendiri seperti tabung kecemasan, tabung persaraan, tabung untuk umrah dan haji, juga untuk perkahwinan. Target untuk keluarga pula seperti tabung pendidikan anak-anak. Atau bagi yang ada bisnes, emas ini boleh dijadikan sebagai tabung keuntungan syarikat atau tabung pusingan modal. Tak kira apa pun target anda, kunci simpanan emas yang berjaya adalah konsisten. Sebab simpanan emas ini bukanlah komitmen seperti pinjaman bank. Tapi jika kita tidak paksa diri kita untuk menyimpan, susah untuk kita nampak hasilnya. Jika anda tak tahu apa target simpanan anda boleh jadikan simpanan emas anda ini sebagai forgotten saving dan saya percaya simpanan emas anda ini akan memberi manfaat kepada anda. Ingin mulakan simpanan emas anda? Anda boleh isi borang biru sign up di bawah dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah terbaik dalam simpanan.